lepaskan aku. Perempuan tu dah jerit banyak kali dah, tapi lelaki tu still tak nak dengar. Perempuan tu apa lagi? Dia terus potong benda tu dengan pisau. Dan tiba-tiba lelaki tu muntah darah. Sampailah badan lelaki tu jadi kempis. Uish, apa benda ni siap? Hey guys, mesti korang nak tahu kan macam mana boleh jadi macam ni. Apa lagi? Mari saya ceritakan. Ada seorang perempuan muda ni, dia pergi jalan-jalan dekat bandar time-time tengah pagi kan. Biasalah nak settlekan hal kerja semua. Lepas tu dia pergi supermarket nak beli barang. Lepas tu dia pergi repair handphone yang dah retak selama 5 tahun. So bila dah settle semua tu, dia pergilah jalan kaki dekat satu lorong ni. Tapi masa dia jalan kaki dekat satu lorong ni, dia ternampak diorang. Yang buat kita tak senang ya, apabila diorang semua pandang kita, siap senyum lagi. Muka diorang macam ada satu reaksi je. Diorang pun duduk dalam grup. Dia pun fikirlah kan, apa kepeliknya diorang ni? Tiba-tiba ramai-ramai berkumpul kat sini. Lepas tu tengok aku dengan senyum macam tu pula tu. Tiba-tiba kan, grup tadi tu semua bergerak ke perempuan tu. Tapi diorang bergerak semua synchronize. Semua bergerak macam juara kawat masa sekolah. Perempuan tu apa lagi? Takut lah kan. Dia cakap lah, apa hal diorang ni? Tak siuman ke apa kan? Tiba-tiba bergerak macam ni kat aku. Baik aku gerak dulu. So perempuan tu jalan kaki macam biasa. Dia tak lari. Sebab apa? Kalau dia lari, nanti diorang tahulah yang perempuan tu tengah takut. Lagi nanya. Tapi kan, apa yang dia perasan, dia tengok kat grup tu, semua bergerak stil sama. Dan semua senyum sama. Macam ada yang tak kena dengan diorang ni. Grup tu berjalan laju gila. Semakin dekat dengan perempuan tu. So perempuan tu terus decide. Okey, apa kata? Nampak je selekor depan tu. Bila aku masuk selekor je, aku terus lari. Walaupun perempuan tu lari, tapi grup tadi tu, diorang tak lari pun. Diorang jalan macam tadi. Still sama. So perempuan tu nak dekat sampai rumah dia dah. And bila dia dah sampai rumah dia je, dia terus tutup pintu and lock pintu. Tapi sebenarnya, dia masih tak tenang lagi. Perempuan ni rasa nervous sangat sampai dia pergi kat dapur dan dia pergi ambil pisau. Dia tahulah yang tindakan dia ni macam melampau. Tiba-tiba nak ambil pisau pakai. Tapi apakah daya, hati ni mengatakan perlu ambil. Lepas tu, dia pun rasa tenang sikit. Tapi tiba-tiba, dia rasa nervous balik. Sebab apa? Dia dengar ada orang tekan loceng pula kat luar. So dia pun letak pisau dekat belakang badan dia. Lepas tu dia slow-slow pergi kat pintu tu. Dia pun buka pintu. Tapi still ada rantai lock pintu lah. So dia tengok luar. Ada lelaki businessman yang senyum dekat luar rumah dia. Tiba-tiba lelaki tu cakap, "Cik, sorry ganggu cik. Saya tak ambil masa lama pun. Tapi saya nak tanya, cik pernah dengar kata-kata yang bagus?" Perempuan tu terus geleng kepala. Kalau boleh dia nak cepat habis benda ni. Tiba-tiba perempuan tu terdengar ada bunyi orang ketuk tingkap kaca dekat bahagian belakang. Perempuan tu terus takut. Dan tiba-tiba dia teringat yang muka perempuan tua ni tadi ada dekat dalam grup orang yang kerja dia tadi tu. Maksudnya lelaki tu pun adalah geng dia orang. So perempuan tu pun toleh ke lelaki tu. Tengok-tengok tangan lelaki tu jadi panjang gila dan try nak tangkap dia. Perempuan tu try tengok diorang balik. Dan dia nampak macam ada satu benda panjang yang connectkan dengan diorang semua. Macam ada tentacles yang connectkan diorang semua dan kontrol perbuatan diorang. So perempuan tu dia terus lari naik tangga. Dan grup tadi tu pun kejar dia daripada belakang. Tiba-tiba masa perempuan tu tengah lari, tangan lelaki tu dapat tangkap perempuan tu. Dan dia peluk perempuan tu erat gila. Sampai perempuan tu tak boleh nak pergi mana-mana. Grup yang lain semakin dekat dengan dia. Dan dia tengok grup tadi balik. Memang ada banyak tentacles yang connectkan diorang. Dia try tengok mana datang tentacles ni kan. Dan tiba-tiba dia ternampak macam ada satu blok gergasi. Nampak macam organ yang besar dan sentiasa pam darah dekat diorang. So perempuan tu dapat rasa yang sebenarnya blok gergasi tu yang nak dia, yang nak kawal perempuan tu. Tiba-tiba dia teringat yang dia ada pisau dekat dia. So dia